Saya ingin mengumumkan bahawa sini ada 51 muka surat siapa pegawai daripada SPIM tinggi yang mengugut saya semasa hujung tahun 2024 semasa saya mau mendedahkan skandal rasuah yang melibatkan 15 orang politik daripada Sabah. Right, firstly, thank you for coming. Ada dua tajuk utama today. First is regarding apa yang berlaku semasa sebutan kes tadi, dan yang kedua adalah berkenaan dengan pendedahan ataupun laporan polis yang dibuat oleh Dato' Albert semalam. Jadi tadi kita telah hadir dan ini merupakan sebutan kes kali kedua. Pihak pendakwaan telah memberikan sebahagian dokumen. Saya percaya ada lagi yang masih belum diberikan. Dan daripada pihak kami ada arahan untuk memindah ataupun memfailkan permohonan supaya kes ini didengar di Mahkamah Tinggi kerana melibatkan beberapa isu yang kami percaya menyentuh perlembagaan, the issue of constitutional, or rather the constitutionality of certain sections under the MACC Act. Now, interestingly tadi, sebab kami tahu bahawa siasatan masih sedang berjalan dan kami telah memohon kepastian daripada pihak pendakwaan sama ada berkenaan dengan kes ini yang melibatkan Dato' Albert, adakah siasatan masih berjalan? And the answer from the learned, with respect to her, but her answer was, kenapa mereka nak tahu? Now, ini merupakan hak anak guam kita. We have a right to know. Seperti mana yang saya percaya saudara-saudari pun tahu, berulang kali kita akan ajukan perkara yang sama, the right to know. And I think the response was rather interesting, if I may say, dan kami tidak mendapat kepastian. It is an important issue because if you are still investigating after the charge, then that raises serious questions. And why did you charge in the first place if you were not ready? Dan kami percaya kami akan membangkitkan perkara ini bila perlu. And as far as tarikh seterusnya, mahkamah telah tetapkan 15 April untuk tarikh sebutan di mana mungkin we will get the remaining documents. You want to add anything on this before we pass to? Just sedikit lah pasal tidak berlaku pihak pendakwaan bila soalan itu diajukan. Seperti yang rakan saya ni telah maklumkan, Albert ni telah dibawa ke mahkamah dan dituduh. Jadi dia ada hak untuk mengetahui sama ada pertuduhan dia ni atas satu siasatan yang kukuh atau siasatan yang tak lengkap, yang masih berjalan. Sebab dia sekarang ni dah dituduh di mahkamah, dia kena menjawab. Dia kena menjawab pertuduhan tu untuk membersihkan nama dia. Kalau dia tak tahu, kalau pihak pendakwa tak nak beri maklumat berkenaan siasatan tersebut, jadi macam mana seseorang itu ingin membela diri mereka di mahkamah? Dan tindakan SPRM dalam kes ini, saya rasa memang janggal. Dan ini bermula sejak daripada tangkapan lagi. Kalau kita ingat, kita lihat detetan insiden yang berlaku berkenaan kes terhadap Albert ni. Bila serbu rumah, tak nak kenalkan diri kepada peguam. Lepas tu bila kita pergi ke magistrate, lepas tu Ustaz Reman tak nak bagi kita bercakap dengan anak guam. Kat sini pula kita minta siasatan, kita minta settle siasatan, tak nak maklumkan pula. Kenapa? Kenapa ingin menyembunyikan maklumat yang Albert ada hak tu tahu? Ini bukanlah tindakan satu badan di bawah satu negara demokratik yang harus mengikut lunas undang-undang dan juga hak di dalam perlembagaan. Ini satu tindakan yang menunjukkan bahawa seolah-olah negara kita ini tidak ada prosedur, tidak ada undang-undang mengikat pihak berkuasa. Tidak boleh diteruskan berlaku. Jikalau seseorang itu ada peguam, jikalau mereka ada hak di bawah perlembagaan, jadi berilah kami hak yang sepatutnya diberikan kepada Albert. Yeah. And just to add a short one, what's so wrong if they answer yes or no? That's all that we want. Cakap je lah. It's not that we are going to object to it. That is their prerogative if they want to investigate or not. But what's so difficult? Exactly. And it's their prerogative to investigate, as is our prerogative to file any applications that we need to defend Albert to the best of our abilities by upholding the law and the constitution. Why impede our jobs? Okay. So now the second part. Okay, salam sejahtera, selamat pagi semua. Saya Albert Tay. Baik, menurut kataan rasmi daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki pada hujung November tahun 2025, beliau berkata, tiada pegawai serbu yang mengacukan pistol semasa operasi tersebut, dan beliau menuduh bahawa dakwaan saya adalah palsu, adalah fitnah.
Dan SPM telah membuat laporan polis. Dan kita ambil maklum perkara tersebut. Saya amat terkejut hari Isnin, hari ini ke hari Jumaat, hari Isnin, 4 hari lepas, lebih kurang dalam jam 6 petang, saya di pejabat di Puchong, saya terima satu keping gambar, dua keping gambar sebenarnya adalah sama, tapi satu keping gambar ini, okey, yang tertera seorang pegawai SPRM yang mengacu pistol. Rumah saya adalah rumah semidi. Ini adalah halaman rumah sebelah kanan. Kita nampak dua orang pegawai SPRM berdiri di sana. Dan salah seorang pegawai SPRM mengacu pistol. Memang gambar ini agak kurang jelas. Sebab saya percaya gambar ini adalah di screenshot daripada body cam, kamera badan pegawai SPRM. Ini amat jelas. Sebab saya ingin menekankan di sini bahawa di kawasan ini, tempat ini yang tertera di dalam gambar ini, tiada CCTV, tiada kamera di kawasan ini. Dan CCTV saya recorder tersebut telah dirampas oleh SPRM. Sehingga hari ini, 105 hari, 3 bulan setengah telah berlalu. Di mana recorder saya? Saya ingin tanya, adakah dengan pihak polis ke dengan pihak SPM? Sehingga hari ini tidak dijawab. Jadi, saya percaya gambar ini, orang yang kirim gambar kepada saya ini melalui satu nombor telefon Cambodia. Okey, nombor Cambodia. Yang hantar ini gambar kepada saya. Selepas saya terima gambar ini, saya berulang kali saya tanya, siapa kamu? Adakah kamu daripada pegawai SPRM? Dan saya telah mengambil gambar. Ini adalah gambar daripada telefon bimbit saya. Saya telah print out untuk memastikan bahawa, untuk menunjukkan ini adalah gambar rumah saya. Dan orang ni, dia catat pula anjing saya di sana. Saya faham tindakannya kerana dia tak mahu sesiapa menuduh bahawa gambar ini adalah gambar AI. Kan? Ini adalah gambar anjing German Shepherd saya. Jadi saya amat percaya ini adalah pegawai SPM. Selain pegawai SPM, tidak mungkin ada orang lain ada gambar ini. Dan apa tujuan dia hantar gambar ini kepada saya? Dia ingin saya mendedahkan salah laku ini. Saya amat curiga mengesyaki bahawa mungkin pegawai ini akan ditanam. SPRM tanam dia. Mungkin siasatan polis terpaksa satu atau dua orang dituduh ke mahkamah. Jadi pegawai ini mungkin dia tidak puas hati, pegawai SPRM ni, jadi dia hantar kepada saya untuk mendedahkan kegiatan ini. Apa yang dikatakan oleh Azam Baki bahawa dalam sebuah tersebut tiada pegawainya mengacukan pistol adalah satu pembohongan. Amat jelas, bercanggah dengan fakta yang berlaku. Saya telah melaporkan kepada pihak polis semalam. Saya memohon pihak polis mengambil tindakan di bawah kesalahan bersubahat untuk menutup kesalahan. Ini kita nampak jelas bahawa Azam Baki cuba menutup kesalahan pegawai-pegawai SPRM yang menjalankan sebuah hari itu. Faktanya, hakikatnya adalah benar SPRM acu pistol. Dan apa yang Azam Baki kata SPRM telah melaporkan polis, Azam Baki telah mengarahkan SPRM melaporkan polis, itu adalah satu laporan polis palsu. Dia menuduh saya bahawa dakwaan saya adalah fitnah, adalah palsu. Dia bersubahat untuk menutup kesalahan. Itu adalah satu kesalahan jenayah di bawah kanun keseksaan. Satu lagi, berhubung dengan kenyataan dia, Azam Baki semasa itu, dia kata dia telah hubungi saya pada pagi itu, saya tidak memberi kerjasama. Sekarang saya mencabar tunjukkan kandungan telefon saya, sebab telefon saya telah disita oleh mereka, dirampas oleh mereka semasa SPM serbu rumah saya. SPM telah menggeledah seluruh rumah saya. Mereka telah merampas iPad saya dan telefon bimbit saya. Jadi, dedahlah kandungan telefon bimbit saya. Adakah SPRM menghubungi saya? Itu adalah fitnah. Saya telah dianiaya. SPM tidak. Bayangkan telefon bimbit saya sekarang dengan SPRM. Saya semasa sebuah tu saya tidak sempat untuk sentuh saya punya telefon. Jadi, dedahlah telefon saya. Dedah kandungan WhatsApp saya. Adakah pegawainya menghubungi saya semasa sebuah itu? Itu semua adalah bohong. Tindakan dia serbu rumah saya adalah satu ugutan terhadap saya. Dia mengugut saya supaya saya tutup mulut. Mereka telah mengacukan pistol terhadap kepala saya. Saya masih ingat pegawai itu kata, kamu ni terlalu bising, banyak cakap pegawai itu. Jadi, saya masih ingat yang pegawai sebuah tu berlaku tu, ada 4 atau 5 orang pegawai telah pakai body cam. Saya mendedahkan semua rakaman body cam tersebut. Jika SPM adalah benar, apa kamu takut? Jika kamu kata saya fitnah, saya aniaya, dedahkan kamera badan tersebut supaya seluruh masyarakat Malaysia dapat menilai siapa yang bohong, siapa yang fitnah, siapa yang menganiaya orang. Dedahkan. Kenapa sudah lepas 105 hari kamu masih simpan itu rakaman semua buat apa? Dan di mana CCTV di kota saya? Dedahkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Jika saya yang memfitnah mereka, tangkaplah saya. Saya bersedia. Tuduhlah saya ke mahkamah. Namun jika mereka yang fitnah, mereka yang menganiaya saya, bagaimana? Saya menuntut satu keadilan untuk saya. Bukan saya menuntut apa, saya menuntut keadilan. Dedahkan segala yang dirakam. Termasuk CCTV recorder saya, termasuk kamera badan semua pegawai yang serbu rumah saya hari tersebut. Dedahkan. Jika kenyataan saya bercanggah, kenyataan saya adalah fitnah, saya bersedia ambil tindakan saman saya apa-apa, saya bersedia.
Namun, apa yang berlaku? Kenapa tidak mau dedakan? Sehinggalah ada pegawai SPRM, ya, ada pegawai SPRM hantar gambar kepada saya. Jadi saya turut, dalam laporan polis saya turut mendesak pihak polis siasat siapa orang pegawai SPRM tu. Saya mau tahu. Siapa pegawai tu? Apa tujuan, apa niat dia hantar gambar ni kepada saya? Saya mendesak polis segera menjaga siasatan, memaklumkan ini hasil siasatan kepada awam. Kita semua orang mau tahu apa yang berlaku sebenarnya. Dan saya, di sini saya juga ingin memberitahu kepada orang yang hantar gambar ini, janganlah hantar satu keping, hantarlah banyak sikit. Kamu mesti ada gambar lagi, hantarlah banyak sikit. Kan? Satu keping ini hanya menunjukkan bahawa SPM acu pisau. Ini jelas. Saya minta, mohon, saya merayu kepada beliau siapa yang hantar ini, hantar banyak sikit. Nombor saya tidak tukar, nombor saya masih tetap sama nombor telefon. Saya menunggu. Ya. Jadi terakhirnya saya ingin menggesak Azam Baki halus letak jawatan segera. Kerana dia terlibat dengan pelbagai tuduhan skandal. Skandal memegang saham yang melanggar peraturan perkeliling selaku penjawat awam. Skandal bersekongkol dengan corporate mafia. Sekarang ini ada lagi skandal satu pembohongan, dia bersubahat untuk menutup satu kegiatan jenayah, mengacukan pistol dan terlibat dengan laporan polis palsu. Berbagai skandal, tuduhan salah laku terhadap dia. Letaklah jawatan. Sebab manusia ini tiada integriti dan accountability. Okey, dia tidak layak untuk menjadi ketua Pesuruhjaya SPRM. Memalukan negara Malaysia. Ya. Itu saja daripada saya. Silakan tanya. Ada benda dah ada dah tu. Ya. Mohon maaf, wah pandai tuan. Nasib baik lanjut tanya dah. Okey. Di sini saya ingin mengumumkan bahawa sini ada 51 muka surat siapa pegawai daripada SPRM yang SPRM tinggi yang mengugut saya semasa hujung tahun 2024 semasa saya mau mendedarkan skandal rasuah yang melibatkan 15 orang politik daripada Sabah. Pemimpin politik daripada Sabah dan melibatkan pemimpin politik daripada Putrajaya. Inilah bukti dia. Saya ada satu sikap yang buruk tau. Saya ada satu sikap yang buruk. Saya sentiasa suka catat tau. Apa yang berlaku setiap hari, apa bukti saya suka simpan. Danger. Saya ni kolektor. Jadi saya sikap buruk ni telah membantu saya hari ini. Bayangkan dalam sini ada pelbagai WhatsApp. Ya. Dan pegawai tersebut, pegawai tinggi tersebut telah WhatsApp ya untuk berjumpa dengan peguam saya semasa itu bukan mereka lagi. Okey, dan jumpa di pejabat SPRM. Pegawai SPRM tersebut ada buktinya. Oh, ya. Tunggu di pejabat dia. Dia belum jumpa. Handphone boleh bawa. Layanan VVIP. Settle ya. Albert, jangan lupa saya. Oh my god. Okey, ini bukti dia semua. Siapa yang ugut saya? Dalam masa terdekat ataupun tunggu hari cuaca yang bagus, saya akan membuat laporan polis. Okey? Ini memang faktanya semua di sini. Siapa yang mengugut saya? Saya tunggu saja. Hari itu dia sangat kuat, dia sangat berpengaruh, dia di atas undang-undang hari itu. Tetapi semasa ini dia sangat lemah, dia seolah-olah seekor tikus sekarang. Okey? Kiri kanan dibantai, macam-macam skandal melibatkan dia. Jadi, saya ingin beritahu siapa yang buat ini, dia tahulah. Sekarang saya tengah bercakap ni, dia akan tengok. Pasti dia akan tengok siapa yang buat benda jahat terhadap saya. Okey, kamu tahu. Kamu tunggulah menanggung segala dosa ini. Okey, so far ada tak macam contohnya ada mana-mana pihak dari SPRM yang ada menghubungi Albert berkenaan dengan pendedahan ni? Sebab benda ni dah kecoh semalam sebab you dah buat laporan polis pocong kan? Ada tak mana-mana pihak yang hubungi you berkenaan? Tidak. Termasuk tadi dalam mahkamah, pegawai SPRM tanya saya, "Oi, siapa tu kita punya kawan? Siapa yang dedakan?" Pegawai SPRM tanya saya tadi. Saya kat mana saya tahu, saya pun tengah cari ni orang. Macam ni lah saya nak wrap up satu benda. Kita tengok dalam minggu ini, kita tengok SPRM ada banyaklah yang macam agak bermasalah. Nombor satunya ketika pembicaraan Tassim Muhyiddin, mereka telah didapati tidak membuat semakan terhadap pemilik akaun TikTok. Video-video yang digunakan dalam pembicaraan Tassim Muhyiddin. Okey. Dan kemudian tadi Tuan Mahjus ada berceritakan berkenaan dengan mereka enggan untuk berkongsi sama ada siasatan ini dah selesai belum, dan sekarang yang ini. Tuan, bagaimana dia mau jawab? Saya macam-macam bukti saya dedahkan. Nampak tak amalan mereka sekarang? Selagi saya bising, dia akan siasat saya lagi. Selagi saya bising, dia akan siasat saya lagi. Inilah amalan dia sekarang. Jelas, semua nampak. Tadi peguam saya Tuan Mahajot tanya, adakah siasatan masih dijalankan? Dia tidak boleh jawab, bayangkan. Kenapa? Sebab saya ni bersuara, saya ni melawan mereka. Saya mendedakan salah laku mereka. Jadi mereka mahu menggunakan ini siasatan, ini punca kuasa SPRM untuk menekan saya. Nampak kita semua jelas. So yang tadi tu yang pegawai yang ikut you tu, rasa bila you nak spill nama, walaupun macam dia agak kan? Tunggulah. Saya percaya dalam masa terdekat dia akan hilang kuasa lah. Dia akan hilang jawatannya lah. Saya percayalah. Saya percayalah. Saya tidak cerita siapa nama pegawai tu. Adakah saya sebut tuan? Tak. Tunggu, sabar. Can I just add on the issue of the decoder? The formula sangat simple. Either
you dedahkan apa yang terkandung dalam CCTV rumah Dato' Albert, ataupun you buat statement kata memang ada pistol. It's as simple as that. Either this or that. Semasa kejadian tu, 28 November, malam tu, Dato' Albert's wife pun dah buat laporan polis. Sehingga hari ini, tidak ada jawapan terhadap siasatan. What is the status? What is happening? Semua orang punya statement dah direkodkan, termasuk saya. Saya pun terpaksa hadir supaya pegawai tu boleh tanya saya soalan, antaranya, adakah kamu kenal Albert Tay? That was one of the questions. So, as far as I'm concerned, I believe the investigation is complete. Give us the answer. Is it NFA? Are you going to charge? What's going to happen? Now, Dato' Albert has lodged another report. In between, kita pun dah tulis beberapa surat. So, what? Are we just expected to wait and keep writing letters? Is the AG or is the police going to respond to us? What is going to happen now? Because at the end of the day, persoalan ini akan terus diajukan. The question will keep lingering. Apa yang terjadi dalam rumah tu? Datuk's wife said there were guns. Dato' Albert cakap there were guns. Mr. Zaid ada kat rumah depan tu. There were guns. SPRM said no guns. Now suddenly he gets this message. There is guns. So, shouldn't a position be taken by the people in power? We Malaysians deserve to know, isn't it? What is happening? The gun is pointed on my head. The gun is pointed on my head. You know, the officer is threatened me. You know, jadi benda ni sangat serius. Kenapa dia simpan decoder sampai hari ini? Dia seolah-olah Malaysia ni tak ada undang-undang tau. Jadi selepas ni, kalau polis tidak ambil tindakan terhadap gambar ini, terhadap perkara ini, saya mau mengadu kepada siapa lagi selepas ni? Kepada polis tak menjaga tugas. Kepada Perdana Menteri lagi teruk, dia berkomplot dengan Azam Baki. Lepas ni, kepada Agong. Ataupun saya kena mengadu kepada Donald Trump. Kena tulis surat kepada US ke? Ini seolah-olah negara kita tiada undang-undang sampai saya tidak tahulah saya mau mengadu di mana perkara ni semua. Sedih tau, kecewa tau. Kenapa negara kita jadi begini? Kan? Okay, about that, let's say lah, kalau semua siasatan ni dia tidak come into fruition, tak ada apa-apa tindakan, senyap lagi, what next? Naik jalan tu. Selain naik jalan, saya tak tahu lagi ada apa cara. 2 minggu lepas, saya telah buat perhimpunan tangkap Azam Baki. Kan? Sampai hari ini, tiada apa-apa tindakan. Oh, saya menuduh Samsul Iskandar, setiausaha politik kanan Perdana Menteri, ya, melakukan kesalahan. Terus saya yang ditangkap. Reman. Belum habis reman, terus dituduh ke mahkamah. Wah, cukup rushing dia buat kerja. Tetapi, apabila tuduhan salah laku yang mempunyai bukti dan fakta terhadap mereka, mereka seolah-olah tidak nampak. Seolah-olah sembunyi macam itu longkang, tikus di tepi longkang tau. Saya berani cakap begitu. Memang perangainya sama. Sembunyi sini, sembunyi sana, tak berani jawab. Apa ini? Kita bergantung kepada pihak polis, kepada penguatkuasaan, manakala mereka mengkhianat. Tak tahulah, saya pun tak tahu mau komplain ke mana. Selepas ni mungkin mau bagi UK ke, kepada Royal Family UK lah, mungkin mau komplain ke, kepada Donald Trump lah. Saya pun tak tahu lagi. Siapa lagi saya boleh komplain. Has he offered to withdraw? Can you withdraw from the council? Can I address your question? Soalan tu sangat penting sebenarnya. See, di bawah undang-undang, bila ada seseorang yang membuat laporan polis, Section 107A Kanun Tata Cara Jenayah jelas menyatakan terdapat, there is so many sections there that they lay out or list down what you can do. So example, first you kena tanya, if you are the complainant, you ada hak untuk tanya what's the status. If the IO tak nak jawab, boleh tulis pada OCPD. OCPD tak jawab, boleh tulis kepada pihak penakwa daya, Tan Sri Dusuki. Tan Sri Dusuki boleh dan arahkan OCPD untuk memberikan balasan. The law is clear. Dan for your information, we have done it. Dalam kes Dato' Albert juga, laporan polis terhadap Arifin Arif. Kalau saudara masih ingat, terdapat satu laporan polis yang dibuat oleh Dato' Albert terhadap Arifin Arif. From February, for the whole year, we complied with the procedure. Akhir sekali apa jawapan? NFA. So, you ask yourself, in such a situation, the thing is, what we are asking for is, give an answer. Apa yang kita nak buat lepas kita dapat jawapan, there are many avenues. The court is one of them, one of the avenues. But at least give a response. Don't just sit on it. He has a right to know, isn't it? I've been raising this principle of the right to know, the right to information. So he has the right to know. Now, if back to your question, what can we do? I don't know. We haven't even got an answer from them. Jadi kekallah, biarlah kerajaan kekalkan amalan dengan tingkah laku ini, perangai ini kekalkan. Benar, saya report polis di Petaling Jaya terhadap Azam Baki, salah laku memiliki saham melebihi hak 100,000, melanggar perkeliling, melanggar tata tertib, ya, corporate mafia semua. Namun apa yang berlaku?
Malangnya saya nampak pengarah Jabatan Siasatan Jenayah dia keluar statement, dia bagi siasat media pula, siasat bombat. Cakap bombat fitnah dia. Aduh, saya lapor salah laku, lapor kepada polis salah laku Azam Baki. Kamu orang bagi siasat bombat, media asing bombat. Dia langsung tak mau bangkit dan berhubung dengan laporan polis saya. Ini nampak sangat berat sebelah. Tak betul ni semua. Tapi saya nak tambah jugalah. Apa-apa pun yang terjadi, ya, kerana kerajaan tidak ambil serius tuduhan-tuduhan ini, tidak mengambil serius tentang korupsi yang berlaku, systemic corruption yang berlaku, tuduhan-tuduhan terhadap Azam Baki pada MACC. Ya, mereka tak nak siasat orang yang berkuasa, tapi siapa yang terkena? Mangsa, ya, pendedah maklumat, baru-baru ini, akademik, NGO, pengulas politik, semua rakyat, ya, yang kena dengan yang terpaksa melalui siasatan. Apa susah sangat? Kenapa tak boleh telus? Adakah kita tidak berhak untuk mengetahui proses siasatan? Adakah kita tidak berhak untuk menuntut keadilan? Adakah kita tidak berhak untuk mengajukan soalan kepada PMX ke, Azam Baki ke, MACC? Kenapa tak boleh? Perlembagaan kata saya boleh. Kamu siapa nak kata tak boleh? Baik, ada apa lagi soalan? Tak ada? Tangkap Azam Baki! Tangkap Azam Baki! Tangkap Azam Baki! Revo mati. Okey.